Ni tak boleh ziarah kubur pula hari raya tu, Pik. Ni puak-puak Wahabi gila. Ni puak-puak Wahabi gila. Tahlil ni kira kenduri mati dah kan? Kan? Saya tak pergi. Kita tak pergi. Kita tahu niyahah. Kita tahu benda tu dilarang. Makruh. Orang nak menghampirkan diri kepada Allah dengan benda makruh. Benda yang Tuhan benci, takkan kita nak pergi? Benda yang Tuhan benci, takkan kita nak pergi? Cuma bezanya awak tak sedar diri, kami sedar diri. Oh. Ni tak boleh ziarah kubur pula hari raya tu, Pik. Ni puak-puak Wahabi gila. Ni puak-puak Wahabi gila. Ni puak-puak Wahabi gila. Memang gila. Pasal apa? Ngaji sikit, lepas tu nak buat pandai. Bila kita khabar patua ada aja dengar. Dia kata tak boleh ikut ulama. Tok pun tak boleh ikut ulama. Bayang dia boleh ikut pula tok guru dia. Nah, jadi hati-hati puak-puak gini. Banyak dia cakap dalam Facebook dia ni. Menyusahkan orang ramai. Tak boleh tahlil. Tak boleh pakai qasidah. Tak boleh pakai selendang ni ridak atas kepala baru. Nah, tak boleh ambil berkat lah dengan baju Nabi apa. Nah, ilmu tak ada. Nah, ilmu sikit.